Terjun TV Studio. Hai, saya Iyad, wartawan cilik dari SKI Terjun. Jom kita saksikan kejohanan bola sepak peringkat zon di padang sekolah SKI Terjun. Melangkah dengan gagah menuju medan. Apakah perasaan cikgu apabila menjadi tuan rumah pada kejohanan bola sepak tahun ini? Okey, terima kasih kepada Iyad atas keterujaan dalam menjadi pengelola kejohanan bola sepak Zoom pada tahun ini. Jadi saya sebagai pengusaha dan juga sebagai pengelola kejohanan bola sepak Zoom pada besok, yang mana untuk tahun Iyad dah 5 tahun tidak dijalankan secara perlawanan acara Zoom. Tahun ini merupakan kali antara setelah 5 tahun julung-julung diadakan, ini kali pertama kita adakan kejohanan bola sepak Zoom pada besok. Jadi saya amat teruja, amat bangga dan amat yang rasa sama kejohanan yang sangat berjaya untuk kejohanan pada hari ini. Sebabnya dengan keadaan, walaupun dengan keadaan kekangan cuaca, dengan keadaan kekangan pengadil, kita tetap berjalan dengan lancar bermula pada ayat baru ini dan inilah petang ini hingga hari yang terakhirlah kejohanan perlawanan separuh akhir dan akhir. Jadi juga saya mengharapkanlah kejohanan yang akan datang untuk merosokkan Zoom pada besok nanti berjalan dengan lancar dan supaya tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku pada kejohanan yang akan datang. Saya amat teruja dan sangat amat bangga dengan kejohanan pada tahun ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Apakah persiapan tim bola sepak sekolah Kuala Besut dalam bola sepak tahun ini? Alhamdulillah, persiapan kami SK Kuala Besut 1, kami telah berlatih dari bulan 1 dan berhenti berehat sewaktu Ramadan, dan sambung balik hari raya ke-5 dah sambung latihan untuk menghadapi kejohanan ini. Alhamdulillah, pelajar-pelajar pun, pemain-pemain kami tak puntang latihan. Latihan cikgu rasa 2 jam setiap hari, kecuali hari Jumaat Sabtu tiada latihan Ahad hingga Khamis. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat. Apakah persiapan sekolah Kampung Baru dalam kejohanan bola sepak ini? Persiapan yang kita sediakan ni, pelajar-pelajar ni kita persiapkan daripada tahun lepas lagi. Tahun lepas kita masuk under 10 dan persiapan tu kita berterusan daripada tahun lepas, berterusan setiap hari Sabtu dan hari Ahad, dan juga pada hari sekolah kita buat sebelah petang untuk menghadapi kejohanan kali ini. Perasaan saya pada hari ini berdebar-debar kerana pasukan saya kalah lagi masa ni. Jadi insyaAllah perseruan ni akan menang pada ni, insyaAllah. Terima kasih. Cikgu rasa gembira kerana sekolah kita sebagai tuan rumah kita berjaya menganjurkan perlawanan bola sepak untuk Zoom Kuala Besut. Walaupun sekolah kita tidak berapa bernasib baik, tetapi kita misi usaha tangga kejayaan. Saya berasa teruja dengan melihat kemeriahan pada hari ini. Good luck untuk semua pasukan yang bertanding pada petang ini. Hari ini sangat-sangat saya tengok sangat-sangat meriah suasana, ditambah dengan kredit pada cuaca pada hari ini sangat
cuaca sangat membantu pada hari ini. Ditambah lagi cikgu daripada sekolah Kampung Baru, dan masa separuh akhir tadi sekolah Kampung Baru telah mengatasi sekolah Besut 2. Jadi lebih-lebih lagi lah rasa tu gembira sikit lah. Ni cikgu. Hari ini sangat gembira lah untuk datang tengok perlawanan bola sepak di SK Air Terjun. Hari ini Wow, Masya Allah, tabarakallah. Dengan suasana sekarang ni, Masya Allah. Up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Melangkah dengan gagah. Dalam rating 1 sampai 10, boleh bagikan perasaan awak pada hari ini? 9 10 10. Loh? 10 Walaupun pasukan bola sepak tidak bernasib baik, apakah perancangan cikgu bagi kejohanan yang akan datang? Walaupun tak bernasib baik kan, sekolah SK Air Terjun ni kita akan buat pembangunan semula. Mungkin kita akan ambil daripada tahun 4, 5 ataupun tahun 3 mungkin kita akan suruh mereka libatkan diri untuk kejohanan akan datang. Dan lagi satu, kita bagi pihak SK Air Terjun akan orang kata akan start latihan bermula tahun ni, insya-Allah. Itu saja. Okey, terima kasih cikgu. Bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti. Bersama Bola sepak. Untuk persiapan sekolah kebangsaan Pulau Perhentian kita pada kali ini, seperti biasa, seperti yang diketahui, sekolah kita tiada padang, tapi kita berusaha dengan training di padang yang pasir, bukan padang seperti ini, padang rumah. Awak pada hari ini.